Seri Pahang pakai logo biru, pelik betul. Sehingga kan jadi bualan fan-fan Pahang. Tapi sebenarnya logo biru ni dia ada maksud tau. So tonton video ni sampai habis. By the way, kalau korang suka konten-konten jersey, konten-konten bola sepak, follow je Pali Traffic. So sebenarnya logo biru ni ada dua maksud. Yang pertama sekali, Votra dia nak buat baju ni full kuning, semua kuning, termasuk dengan logo Crest ni pun nak buat warna kuning. Tapi selepas dia bincang dengan Seri Pahang, lepas tengok prototype, dia orang tak jadi buat full kuning lah. So dia orang buat full biru. So bagi Parli sangat-sangat menarik, sebab jarang dekat jersey Liga M ni logo dia gunakan satu warna tone je. Macam logo Seri Pahang ni digunakan dua warna, biru gelap, biru cair. Memang nice. Dan yang kedua, benda ni menjadikan satu lagi cabang baru di mana menunjukkan bahawa Seri Pahang punya hala tuju sama-sama. Maksudnya sekarang ni Seri Pahang, masa Parli tengah rekod ni, Seri Pahang pun tak tahu sama ada masih ada di Liga Super ataupun tidak lagi. So apa pendapat korang tentang logo Seri Pahang biru ni? Lawa tak lawa? Boleh komen dekat bawah.